Adakah anda tahu bahawa wujudnya satu Swiss biologi, satu molekul yang begitu kuat sehinggakan ia mampu mereplikasi dalam tubuh anda manfaat selular yang sama persis dengan berjalan 10,000 langkah setiap hari tetapi tanpa anda perlu bergerak walau seinci pun dari kerusi anda? Apa yang anda bakal dengar ini bertentangan dengan semua perkara yang telah diulang-ulang kepada anda selama berdekad-dekad. Berjuta-juta warga emas sedang kehilangan jisim otot, kekuatan hidup dan mobiliti mereka semakin susut hari demi hari semata-mata kerana langsung tiada siapa yang pernah menjelaskan kepada mereka bahawa wujudnya senaman halimunan. Satu nutrien yang bertindak di dalam sel-sel anda, menguatkan otot anda, melindungi jantung anda dan mengembalikan kefungsian yang anda sangka telah hilang ditelan masa. Dengar baik-baik, kerana ini bukan fiction science. Jika anda berumur 60, 70 atau 80 tahun dan berjalan telah menjadi penyiksaan zaman pertengahan bagi anda, jika bangun dari kerusi membuatkan anda mengerang kesakitan atau jika kaki anda menggeletar dengan kerapuhan sehelai daun kering, mesej ini adalah pelampung penyelamat anda. Perkara yang paling membinasakan dalam amalan perubatan saya adalah melihat pesakit yang bijak datang dengan kekurangan kritikal nutrien ini sementara otot mereka mencair secara senyap. Sarkopenia, itulah musuhnya. Dan tubuh anda menua lebih cepat daripada yang ditentukan oleh genetik anda hanya kerana anda kehilangan satu kunci utama. Bayangkan apabila mengetahui bahawa sepanjang masa yang anda habiskan dengan rasa bersalah, kecewa dan tidak berguna kerana tidak dapat bersenam, wujudnya penyelesaian biokimia yang boleh diakses yang akan mengubah segala-galanya. Bagaimana perasaan anda? Marah? Dikhianati oleh sistem kesihatan konvensional? Atau lega kerana akhirnya mengetahui kebenaran klinikal? Sebelum mendalami sains yang akan menyelamatkan kebebasan anda, saya perlukan anda melakukan sesuatu untuk diri sendiri sekarang juga. Jika anda menghargai kebenaran perubatan tanpa tapisan dan mahu melindungi masa depan anda, langgan saluran ini dan tekan suka pada video ini. Jangan lakukannya untuk saya. Lakukannya supaya algoritma faham bahawa kesihatan warga emas adalah penting dan menunjukkan maklumat ini kepada seseorang yang mungkin hari ini tidak mampu bangun dari katil. Lakukan sekarang. Baik, mari bercakap terus terang. Mengapa tubuh anda menjadi lemah walaupun bukan salah anda? Izinkan saya jelaskan sesuatu yang kebanyakan rakan sekerja saya abaikan atau lupa sebutkan. Sepanjang hidup anda, otak anda telah dipasak bahawa senaman fizikal adalah satu-satunya cara untuk mengekalkan kekuatan. Berjalanlah 30 minit tuan atau anda akan menjadi atrofi. Dan ya, senaman adalah ubat apabila anda mampu melakukannya. Tetapi bagaimana dengan jutaan orang yang secara fizikal tidak mampu? Pesakit dengan artritis teruk di mana setiap langkah adalah seperti berjalan di atas kaca pecah. Pesakit pasca pembedahan. Bagi mereka semua, perubatan standard mempunyai mesej yang kejam dan mengecewakan. Maaf, tanpa peluh, tiada kejayaan. Bersedialah untuk kerapuhan dan kebergantungan. Itu adalah satu pembohongan yang membinasakan. Sains moden, biokimia lanjutan, telah menemui bahawa terdapat vitamin khusus yang apabila hadir dalam jumlah yang betul, menghidupkan Swiss genetik yang sama seperti senaman. Ia mengaktifkan proses isyarat selular yang sama. Saya bercakap tentang vitamin K2 dan lebih tepatnya bentuk MK7-nya. Ia bukan vitamin biasa. Ia adalah jurulatih peribadi mikroskopik yang bekerja 24 jam sehari di dalam diri anda. Dan tidak, saya bukan bercakap tentang teori konspirasi internet. Saya bercakap tentang kajian yang diterbitkan dalam jurnal perubatan paling prestij di dunia, penyelidikan dengan ribuan pesakit. Terdapat satu kajian monumental, kajian Rotterdam dan pemantauan klinikal lain yang memerhati ribuan warga emas. Dan tahu apa yang mereka temui? Mereka yang tidak boleh bersenam tetapi mempunyai tahap K2 yang optimum mengekalkan jisim otot dan kepadatan bulang mereka hampir sama seperti mereka yang berjalan 8,000 langkah. Vitamin itu melakukan kerja metabolik senaman. Otot mereka tidak mengecut pada kadar yang membimbangkan seperti orang lain. Kadar kematian mereka 34% lebih rendah. Kita bercakap tentang tahun-tahun kehidupan yang diperolehi. Tahun-tahun berkualiti, bukan terlantar di katil.
Jika anda pernah merasakan tubuh anda mengecewakan anda dan ketidakupayaan untuk bergerak menimbulkan kerisahan, tulis di ruang komen, saya tidak boleh berjalan. Saya perlu tahu berapa ramai daripada anda yang sedang berjuang dalam pertempuran ini secara senyap. Anda tidak berseorangan. Mari kita pecahkan kesunyian klinikal itu bersama-sama. Sekarang, mari mendalami mekanismenya. Bagaimana mungkin satu molekul menggantikan pergerakan? Fahami ini dan anda akan melihat tubuh anda dengan mata yang berbeza. Apabila anda berjalan, otot anda melepaskan isyarat kimia. Ia menjerit kepada tubuh, bangun, kami perlukan kekuatan, aktifkan jen pembinaan. Ia seperti pengelar bakar yang memaksa sel-sel bekerja. Selama dekad-dekad, kita menyangka bahawa hanya hentakkan kaki ke tanah yang mengaktifkan pengelar itu. Kita silap. Vitamin K2 mengaktifkan protein ajaib yang dipanggil osteokalsin. Protein ini sudah ada dalam tubuh anda sekarang, tetapi kemungkinan besar ia sedang tidur, tidak aktif dalam keadaan koma metabolik. Tanpa K2, osteokalsin tidak berguna. Tetapi apabila anda memasukkan K2, MK7, anda memberinya kisum kehidupan. Osteokalsin bangun dan bergerak melalui darah anda sambil menjeritkan arahan. Otot, jadilah kuat. Tulang, tangkap kalsium itu. Metabolisme, bakar lemak. Ia adalah isyarat kimia yang sama persis seperti yang dihasilkan oleh senaman. Sel-sel anda buta. Mereka tidak tahu sama ada anda berlari maraton atau mengambil keto. Mereka hanya bertindak balas kepada isyarat kimia. Penyelidik di Sweden mendapati bahawa warga emas dengan tahap keto yang baik mempunyai 3 kali ganda lebih osteokalsin aktif. Hasilnya, otot yang lebih besar, lebih kuat dan lebih muda tanpa pergi ke gym. Tetapi tunggu, kerana ini menjadi lebih menarik dan berkaitan secara langsung dengan poket dan masa depan ekonomi anda. Fikirkan, berapakah kos pembedahan pinggul? Berapakah kos rumah penjagaan apabila anda tidak lagi boleh ke tandas sendiri? Berapakah kos ubat untuk tekanan darah yang tidak terkawal? Mengekalkan kesihatan anda bukan pembelajaan. Ia adalah pelaburan paling bijak untuk melindungi harta keluarga anda. K2 bukan sahaja mengaktifkan osteokalsin, ia juga mengaktifkan satu lagi protein penjaga, MGP, Matrix Glah Protein. Dengar dengan teliti kerana ini menyelamatkan nyawa. Tugas MGP adalah menghalang kalsium daripada melekat di tempat yang tidak sepatutnya. Kesilapan besar suplemen lama adalah memberikan kalsium secara membabi buta. Dan apa yang berlaku? Kalsium tidak pergi ke tulang, ia pergi ke arteri, menjadikannya batu yang kaku, serangan jantung, stroke. K2 mengaktifkan MGP yang mengambil kalsium itu dari arteri dan mendepositkannya ke dalam tulang. Ia membersihkan arteri anda dan mengeraskan rangka anda pada masa yang sama. Penyelidik di Belanda membuktikan bahawa K2 boleh mengurangkan kekakuan arteri sebanyak 12% dalam 3 tahun. Itu setanding dengan melakukan senaman aerobik setiap hari. Ia seperti mempunyai insurans nyawa halimunan yang beredar melalui urat anda. Jika anda memahami betapa besarnya perkara ini, jika anda sedar bahawa ada harapan sebenar berdasarkan fisiologi dan bukan fantasi, saya mahu anda pastikan anda telah melanggan saluran ini. Kami sedang membina komuniti warga emas yang berpengetahuan, kritis dan kuat. Sertai kami. Sekarang saya akan menjadi sangat khusus tentang apa yang akan anda rasakan. Saya tidak mahu yang abstrak. Saya mahu fakta. Pertama, pemberhentian atrofi. Selepas umur 60 tahun, anda kehilangan 3% jisim otot setiap tahun jika anda tidak melakukan apa-apa. Dalam 1 dekad, anda telah kehilangan 1/3 diri anda. K2 menghalang ini. Ia mengurangkan kehilangan otot secara drastik. Kedua, tulang besi. Bukan janji kosong. Kajian Rotterdam menunjukkan pengurangan 57% dalam patah tulang pinggul. 57%. Anda sedar tak? Itu bermakna mengurangkan lebih separuh kebaran kalian untuk terlantar selamanya akibat jatuh yang remeh. Ketiga, kawalan glisemik. Osteokalsin meningkatkan sensitiviti insulin. Gula anda turun, tenaga anda naik. Keempat, perlindungan kardiovaskular. Kurang serangan jantung, kurang pengapuran. Pasti anda sedang bertanya sesuatu yang sangat logik sekarang dan dengan alasan yang sangat munasabah. Doktor, kalau ini begitu ajaib, kenapa doktor keluarga saya tidak mempreskripsikannya 10 tahun lalu? Kenapa tiada siapa beritahu saya?
Jawapannya akan membuatkan anda marah, tetapi ia perlu untuk kesedaran anda. Pertama, kerana vitamin K itu sangat jarang dalam diet moden barat. Tiada dalam salad, tiada dalam ayam pasaraya. Ia ada dalam makanan yang ditapai yang kita tidak lagi makan seperti natto Jepun atau kis lama tertentu yang sangat khusus. Kedua, dan ini menyedihkan, usus anda tidak lagi menghasilkan K2 seperti ketika anda muda. Usia, antibiotik yang anda ambil selama berdekad-dekad, omeprazole, antacid, semua itu telah memusnahkan flora bakteria yang boleh membantu anda. Dan ketiga, banyak ubat yang anda ambil sekarang sedang mencuri K2 anda. Statin untuk kolesterol sebagai contoh mengganggu metabolismenya. Hasilnya adalah pandemik senyap. Lebih daripada 70% warga emas mempunyai kekurangan vitamin K2 yang teruk. 7 daripada 10 orang yang mendengar saya sekarang mempunyai suis pembaikan mereka dimatikan. Mereka kehilangan otot dan mengapurkan arteri mereka bukan kerana usia tetapi kerana kekurangan nutrisi yang tidak didiagnosis. Dari bahagian dunia mana anda mendengar kami? Tulis negara anda di ruang komen. Saya mahu melihat sejauh mana mesej pemerkasaan geriatrik ini sampai. Tetapi bagaimana anda tahu jika anda sebahagian daripada 70% itu? Tubuh memberi amaran tetapi dengan berbisik. Anda perlu belajar mendengar sebelum ia menjerit dengan serangan jantung atau patah tulang. Beri perhatian kepada tanda-tanda ini kerana jika anda mempunyai 3 atau lebih, keperluan anda adalah mendesak. Tanda 1. Anda telah kehilangan ketinggian. Jika anda 2 cm lebih rendah berbanding 5 tahun lalu, itu bukan penuaan. Itu tulang belakang anda runtuh kerana kekurangan kepadatan mineral. Tanda 2. Kekejangan malam yang membangunkan anda menjerit. Tanda 3. Tekanan darah yang tahan terhadap ubat. Arteri anda adalah paip yang kaku. Tanda 4. Mudah lebam. Tanda 5. Diabetes yang sukar dikawal. Jika anda mengenali ini dalam diri anda, jangan panik tetapi bertindaklah. Penyelesaiannya tidak memerlukan anda berlari maraton esok, ia memerlukan anda menjadi bijak dengan biokimia anda. Dalam beberapa minit akan datang, saya akan memberikan protokol yang tepat, dos dan kombinasi, kerana mengambilnya dengan cara yang salah adalah membuang wang anda ke dalam tong sampah. Kita sampai ke saat kebenaran. Jika anda telah memberi perhatian setakat ini, anda sudah tahu mengapa tubuh anda merosot dan apa yang kurang. Tetapi pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Sekarang saya akan menyerahkan kepada anda peta yang tepat. Protokol klinikal persis yang memisahkan mereka yang memulihkan kecergasan mereka daripada mereka yang terus bergantung pada pil tahan sakit. Keluarkan pen dan kertas kerana butiran di sini adalah segala-galanya. Satu kesilapan dalam dos atau kombinasi dan anda akan membuang wang anda ke dalam tong sampah. Langkah nombor 1, bentuk dan dos yang betul. Jangan pergi ke farmasi dan beli sebarang botol yang tulis vitamin K. Itu kesilapan orang baru. Kebanyakan suplemen murah mengandungi K1 yang untuk pembekuan darah bukan untuk tulang anda atau K2 dalam bentuk MK4. MK4 adalah bagus tetapi mempunyai separuh hayat yang sangat pendek dalam darah anda. Ia hilang dalam beberapa jam. Tiada siapa ada masa untuk itu. Apa yang anda perlukan, apa yang kajian telah sahkan untuk membalikkan pengapuran arteri dan kehilangan tulang pada warga emas adalah vitamin K2 dalam bentuk MK7, Menaquinone 7. Versi ini adalah pelari maraton. Ia kekal aktif dalam aliran darah anda sehingga 72 jam, bekerja semasa anda tidur, semasa anda membaca, semasa anda bernafas. Ia adalah jurulatih peribadi yang tiada rehat. Dosnya, untuk mendapatkan manfaat yang setara dengan senaman pada orang berumur lebih 60 tahun, sains menunjukkan julat 180 hingga 200 mikrogram setiap hari. Kurang daripada itu adalah penyelenggaraan. Anda perlukan pembinaan semula. Langkah nombor 2, kenderaan penyerapan. Di sinilah 90% orang gagal. Vitamin K2 adalah larut lemak. Itu bermakna ia larut dalam lemak. Jika anda mengambil pil anda dengan segelas air dan roti bakar kering semasa sarapan, tubuh anda hanya menyerap sekitar 10%. Ia seperti cuba mengisi petrol ke dalam kereta dengan penutup tangki tertutup. Anda mesti sentiasa mengambilnya dengan lemak. Anda tidak perlu makan burger berminyak, sedikit avokado, 1 sudu minyak zaitun dara, kacang atau telur atau ikan berlemak. Kehadiran lemak jempedu meningkatkan penyerapan sehingga 60%. Jadikan setiap mikrogram bermakna. Poket dan arteri anda akan berterima kasih. Langkah nombor 3, sinergi suci.
K2 tidak boleh berjalan sendirian. Ia memerlukan kawan baiknya, vitamin D3. Fikirkannya begini, vitamin D3 adalah mandur yang mengarahkan bawa lebih banyak kalsium. Ia meningkatkan penyerapan kalsium daripada makanan anda. Tetapi tanpa K2, kalsium itu seperti lori bata tanpa kemandu. Ia tidak tahu ke mana hendak pergi dan akhirnya menyekat jalan raya, arteri anda. K2 adalah arkitek yang mengambil bata-bata itu dan berkata, bukan di sini, bawa ke tulang. Bersama-sama, mereka tidak dapat dikalahkan. Berasingan, mereka boleh menjadi berbahaya. Kombinasi ideal yang biasa saya syorkan adalah 2,000 hingga 5,000 unit antarabangsa ataupun IU, vitamin D3 bersama dengan 180 hingga 200 mikrogram K2 anda. Jika anda mengambil vitamin D sahaja, hati-hati. Anda mungkin mengapurkan tisu lembut anda tanpa disedari. Adakah anda tahu ini? Tulis sinergi di ruang komen jika anda baru mengetahui mengapa suplemen terdahulu anda mungkin tidak berkesan. Saya mahu melihat berapa ramai yang belajar hari ini. Langkah nombor 4. Enjin tersembunyi, magnesium. Ada pemain ketiga dalam pasukan ini, magnesium. Ia diperlukan untuk memetabolisme vitamin D. Tanpa magnesium yang cukup, D tidak diaktifkan dan K2 tidak dapat melakukan kerja sepenuhnya. Selain itu, magnesium merehatkan otot dan membantu menetapkan kalsium pada tulang. Tambah sekurang-kurangnya 400 mg magnesium setiap hari. Tetapi tolong, elakkan magnesium oksida. Ia kapur murah dan hanya akan memberi anda cirit-birit. Cari magnesium citrate, bisglisinat atau malat. Ia benar-benar diserap dan sampai ke tisu otot. Langkah nombor 5. Kesabaran strategik. Kita hidup dalam dunia kepuasan segera di mana kita mahukan pil yang menghilangkan sakit dalam 20 minit. Ini tidak berfungsi begitu. Kita bercakap tentang menstruktur semula biologi selular anda. Anda perlu konsisten. Ia bukan larian pecut. Ia adalah pelaburan jangka panjang. Izinkan saya menjadi sangat khusus tentang apa yang akan berlaku dalam tubuh anda apabila anda memulakan protokol ini supaya anda tahu apa yang diharapkan dan tidak berputus asa sebelum waktunya. Dalam 2 hingga 4 minggu pertama, perkara pertama yang akan anda perasan adalah pengurangan kekejangan. Kontraksi malam di betis itu akan mula hilang. Anda akan tidur lebih nyenyak. Anda akan rasa kurang berkarat pada waktu pagi. Dari 8 hingga 12 minggu, di sini keajaiban yang dapat dilihat. Kekuatan genggaman anda akan bertambah baik. Anda akan boleh buka jar yang sebelum ini sukar. Tahap tenaga anda akan lebih stabil kerana metabolisme glukosa anda meningkat. Jika anda buat analisis, anda akan lihat penanda keradangan anda mula turun. Dari 3 hingga 6 bulan, jika anda buat densitometri, tulang atau imbasan kalsium coronary, nombor akan mula bergerak memihak kepada anda. Arteri anda akan lebih fleksibel, mengurangkan beban pada jantung anda. Jisim otot anda akan kekal teguh. Anda akan menjadi lebih muda secara biologi. Bayangkan diri anda 6 bulan lagi, berjalan dengan yakin, tanpa takut jatuh, dengan minda yang jelas dan jantung yang kuat. Berapa nilainya itu bagi anda? Tetapi, sebagai doktor yang bertanggungjawab, saya mesti berhenti sebentar dan bercakap tentang amaran penting. Tidak semuanya indah dan ada orang yang mesti berhati-hati. Perubatan bukan permainan dan keselamatan anda adalah keutamaan mutlak saya. Amaran nombor 1, jika anda mengambil antikoagulan lama seperti warfarin atau Coumadin ataupun Esanocomeral ataupun Sintrom, dengar baik-baik, jangan ambil K2 sendiri. Ubat-ubatan ini berkesan dengan menyikat vitamin K untuk mencairkan darah. Jika anda mengambil K2, anda boleh membatalkan kesan ubat dan meletakkan diri anda dalam risiko trombosis atau sebaliknya, mengganggu dos anda. Ini tidak bermakna anda tidak boleh ambilnya langsung, tetapi ia memerlukan pengawasan perubatan yang ketat dan pemantauan INR anda. Walau bagaimanapun, jika anda mengambil antikoagulan baru seperti Eliquis atau Xarelto, biasanya tiada interaksi langsung, tetapi sentiasa rujuk pakar kardiologi anda dahulu. Tulis antikoagulan di ruang komen jika anda berada dalam situasi ini, supaya kami tahu anda perlu lebih berhati-hati. Amaran nombor 2, penyakit buah pinggang kronik lanjutan, tahap 4 atau 5. Jika buah pinggang anda tidak menapis dengan baik, pengurusan mineral dan vitamin berubah secara drastik. Anda memerlukan pakar nefrologi untuk melaraskan dos. Jangan mengubati diri sendiri. Amaran nombor 3,
Pembedahan berjadual. Jika anda akan dibedah tidak lama lagi, hentikan K2 2 minggu sebelumnya hanya sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang perubahan dalam pembekuan darah semasa prosedur. Bagi yang lain, bagi sebahagian besar daripada anda yang hanya menderita kerosakan usia, dos 180 hingga 200 mcg adalah sangat selamat. Tiada ketoksikan yang diketahui kerana tubuh hanya menyingkirkan lebihan yang tidak diperlukannya. Ia adalah insurans nyawa biologi dengan risiko yang sangat rendah dan potensi manfaat yang sangat besar. Mari bercakap sekarang tentang pemakanan. Saya tahu saya kata sukar untuk mendapatkannya daripada makanan dan saya berpegang pada itu. Tetapi itu tidak bermakna anda tidak patut mencuba. Melengkapkan suplemen dengan makanan sebenar adalah strategi kemenangan. Apa yang perlu anda cari? Keju diperam dan tua, gouda, brie, edam. Bukan keju proses plastik untuk sandwich, tetapi keju sebenar. Kuning telur, tetapi bukan sebarang telur. Anda perlukan telur ayam yang dibela secara lepas bebas, pasture raised. Jika ayam tidak makan hijau, ia tidak menghasilkan K2. Hati. Ya, saya tahu ramai tak suka, tetapi hati angsa atau ayam adalah sumber yang baik. Natto. Jika anda berani dan boleh toleransi dengan tekstur berlendir dan bau kuat makanan soya diperam Jepun ini, ia adalah bom atom K2. Satu sudu sahaja mempunyai lebih banyak K2 daripada satu botol pil. Tetapi secara realistik, kebanyakan kita lebih suka kapsul. Sekarang, saya mahu anda bayangkan sesuatu. Bayangkan tubuh anda adalah sebuah rumah lama. Selama tahun-tahun, anda telah mengecat muka bangunan, krim, pewarna, tetapi rasuk utama, tulang anda dan paip, arteri anda telah merosot dari dalam. Tiada siapa memberitahu anda cara menyelenggaranya. Hari ini, anda mempunyai alat untuk masuk ke dalam dinding itu dan mengukuhkan struktur. Osteokalsin yang diaktifkan adalah pekerja yang akan membaiki rasuk-rasuk itu. Protein MGP adalah tukang paip yang akan membersihkan paip-paip itu. Dan anda adalah pemilik rumah yang baru sahaja menemui manual penyelenggaraan yang hilang. Adakah anda bersedia untuk mengambil alih kawalan atau adakah anda akan membiarkan alam semula jadi meneruskan kemusnahannya? Kerapuhan bukanlah nasib yang tidak dapat dielakkan. Ia adalah pilihan dan hari ini saya memberi anda pilihan untuk menolaknya. Jika ini membuka mata anda, jika anda merasakan percikan harapan dan pemahaman itu, tekan butang subscribe jika anda belum melakukannya. Sertai kami yang memilih untuk menua dengan kuat dan kongsikan ini. Tolong kongsikan dengan abang anda, dengan jiran anda yang hampir tidak boleh berjalan, dengan kumpulan kawan anda. Anda mungkin menyelamatkan nyawa seseorang tanpa disedari. Dalam beberapa saat, saya akan mendedahkan sesuatu yang melengkapkan bulatan ini. Satu hubungan yang jarang orang buat di antara vitamin ini dengan otak anda, ingatan anda dan keupayaan anda untuk kekal waras seiring berjalannya tahun. Kerana tiada guna mempunyai tubuh yang kuat jika minda padam, bukan? Bersedialah kerana apa yang akan datang adalah otak anda juga lapar akan vitamin ini dan tiada siapa memberitahu anda. Jika anda fikir vitamin K2 hanya berguna supaya pinggang anda tidak patah atau jantung anda tidak berhenti, anda hanya melihat separuh daripada filem itu. Realitinya jauh lebih menarik dan pada masa yang sama lebih mendesak. Ternyata, otak adalah salah satu organ dengan kepekatan vitamin K2 tertinggi dalam seluruh tubuh. Mengapa? Kerana neuron anda, sel-sel berharga yang menyimpan kenangan anak-anak anda, masa muda anda, siapa anda, diselaputi oleh bahan yang dipanggil myelin. Dan untuk membina dan membaiki myelin itu, otak anda memerlukan lemak khas yang dipanggil sulfatida. Teka siapa ketua tapak bina yang sangat diperlukan untuk mensintesis sulfatida itu? Tepat sekali, vitamin K2. Saya telah melihat terlalu ramai pesakit yang apabila tulang mereka semakin lemah, fikiran mereka juga semakin kabur. Dan perubatan konvensional memberitahu anda, ini faktor usia, biasakanlah. Tidak, ia adalah pengkapuran. Fikirkannya dengan logik tulen. Jika arteri karotid anda yang membawa darah ke otak, kaku dan penuh dengan kalsium, berapa banyak oksigen anda rasa sampai ke minda anda? Kurang oksigen bermakna kematian neuron perlahan. Bermakna lupa nama, bermakna kekeliruan, bermakna demensia vaskular.
Vitamin K2 melakukan perkara yang sama pada otak anda seperti pada jantung anda. Ia membersihkan paip supaya darah mengalir deras, membawa oksigen dan kehidupan. Selain itu, ia mengaktifkan protein lain yang dipanggil GAS6 yang penting untuk kelangsungan hidup neuron dan untuk mencegah apoptosis, bunuh diri sel apabila terdapat tekanan oksidatif. Iaitu dengan mengambil K2 anda bukan sahaja membeli insurans untuk tulang anda. Anda melindungi kewarasan anda. Anda melindungi diri anda. Adakah anda lebih risau kehilangan kenangan dan ketajaman mental anda daripada mobiliti fizikal anda? Jujurlah dengan diri sendiri. Tulis minda jelas di ruang komen jika ini sesuatu yang merisaukan anda. Saya perlu tahu bahawa anda faham betapa seriusnya apa yang dipertaruhkan. Sekarang, saya mahu kita berundur setapak dan melihat gambaran penuh. Kita telah bercakap tentang biokimia, tentang dos, tentang kalsium dan tentang arteri. Tetapi, transformasi sebenar yang saya tawarkan hari ini bukan hanya fizikal. Ia psikologi. Ia emosi. Berapa lama anda telah hidup dengan rasa bersalah? Rasa bersalah yang menghakis yang anda rasa apabila melihat orang lain seusia anda berjalan di taman dan anda tidak boleh. Rasa bersalah ialah racun dan hari ini saya mahu anda ludahkannya keluar. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda tiada kemahuan. Ia adalah kerana jentera selular anda dimatikan kerana kekurangan bahan api. Ia adalah kerana anda kehilangan kunci penghidup. Vitamin K2 memberi anda kebenaran biologi untuk bermula semula. Dan di sinilah berlakunya kesan bola salji. Dengar baik-baik kerana inilah yang akan berlaku jika anda konsisten. Pada mulanya, anda akan mengambil vitamin dan tidak merasai apa-apa yang menakjubkan. Hanya kepercayaan pada sains. Selepas beberapa minggu, kesakitan akan berkurang. Apabila kesakitan berkurang, anda akan bergerak sedikit lebih banyak. Mungkin bukan 10,000 langkah, tetapi anda akan berjalan ke dapur tanpa mengerang. Apabila bergerak lebih banyak, atut anda akan menerima rangsangan sebenar daripada pergerakan yang akan menambah kepada rangsangan kimia K2. Jantung anda akan mengepam dengan lebih baik. Otak anda akan menjadi lebih jelas. Dan tiba-tiba, suatu hari, anda akan sedar bahawa anda telah mendapatkan kembali hidup anda. Bukan kerana magik, tetapi kerana tindak balas berantai yang anda mulakan dengan keputusan bijak. Tetapi, saya mesti berlaku secara brutal dengan anda tentang kos jika tidak berbuat apa-apa. Kita hidup dalam masa ekonomi yang sukar, saya tahu. Dan saya tahu anda akan berfikir, doktor, suplemen perlukan duit. Ya, vitamin K2 berkualiti baik, MK7, D3 dan magnesium ada harganya. Tetapi, sudahkah anda mengira berapa kos penyakit? Adakah anda tahu berapa kos bulanan rumah penjagaan apabila anda tidak lagi boleh menjaga diri sendiri? Adakah anda tahu berapa kos pemulihan selepas strok? Adakah anda tahu berapa kos lampin dewasa, kerusi roda, pengubahsuaian bilik mandi? Kerapuhan jauh lebih mahal daripada pencegahan. Sebotol vitamin K2 berharga kurang daripada makan malam di luar. Berharga kurang daripada televisyen kabel yang anda tonton sambil duduk kerana kaki anda sakit. Ia adalah soal keutamaan. Anda melabur dalam aset anda yang paling berharga, kebebasan anda. Kerana hari anda kehilangan kebebasan anda, wang di bank tidak lagi penting. Saya mahu anda bayangkan diri anda setahun lagi. Anda mempunyai 2 jalan di hadapan anda hari ini. Jalan A, anda kekal sama. Anda abaikan maklumat ini. Anda yakinkan diri bahawa sudah terlambat atau terlalu rumit. Arteri anda terus mengumpul kalsium hari demi hari. Otot anda terus kehilangan 3% tahunan itu. Belakang anda semakin membongkok. Ketakutan untuk jatuh melumpuhkan anda dan mengurung anda di rumah. Anda menjadi penuntun kehidupan, menunggu pengakhiran. Jalan B, anda bertindak hari ini. Anda mulakan protokol MK7, D3, magnesium, lemak. Anda konsisten. Sel-sel anda bangun. Osteokalsin membersihkan sistem anda. Anda memulihkan kekuatan untuk bangun dari kerusi tanpa bantuan. Anda kembali berjalan di sekeliling kejiranan. Fikiran anda tajam. Anda menjadi protagonis kisah anda semula. Jalan mana yang akan anda pilih? Ia bukan soalan retorik. Ia keputusan hidup atau mati secara fungsional. Dan saya mahu bercakap tentang sesuatu yang melampaui diri anda, legasi anda.
Apabila anda menjaga diri, apabila anda enggan menerima keuzuran sebagai norma, anda menjadi rumah api untuk keluarga anda. Anak-anak anda melihat anda berjuang dan mendapat inspirasi. Cucu-cucu anda melihat bahawa menjadi tua tidak bermakna layu tetapi bertransformasi. Dengan mengambil alih kawalan kesihatan anda dengan sains sebenar, anda memecahkan kitaran ketakutan dan penyakit dalam keluarga anda. Anda mengajar mereka bahawa tubuh manusia adalah indah dan berdaya tahan jika diberi apa yang diperlukannya. Ingat amaran-amaran tadi. Jangan jadi cuai. Jika anda mengambil warfarin atau Sintrom, bercakap dengan doktor anda. Jika anda mempunyai kerosakan buah pinggang yang teruk, cari pengawasan. Bagi yang lain, risikonya hampir sifar dan manfaatnya adalah kehidupan itu sendiri. Mari kita semak kembali protokol supaya ia terpahat dalam ingatan anda sebagai mantra kesihatan. Vitamin K2, MK7, 180 hingga 200 mikrogram harian. Vitamin D3, 2,000 hingga 5,000 IU untuk mengaktifkan pengeluaran protein. Magnesium, 400 mg, citrate atau bisglycinate supaya semuanya berfungsi. Lemak, sentiasa dengan makanan, avokado, minyak zaitun, telur supaya ia diserap. Masa, minimum 6 bulan. Biologi tidak membuat lompatan kuantum, ia membuat langkah yang teguh. Terdapat komuniti besar di luar sana yang memerlukan anda kuat. Kami perlukan kebijaksanaan orang tua, tetapi kami perlukan orang tua itu mempunyai tenaga untuk berkongsinya. Kebijaksanaan anda tidak berguna kepada kami jika anda terlantar dan dilesohkan oleh kesakitan. Dunia perlukan pengalaman anda, suara anda dan kehadiran anda. Dan vitamin K2 adalah alat yang akan membolehkan anda terus hadir. Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk mengkaji ini kerana saya enggan menerima bahawa penuaan sinonim dengan penderitaan. Penderitaan adalah pilihan. Pengerosotan dipercepatkan adalah pilihan. Sains telah memberi kita satu hadiah, senaman dalam botol. Pengaktifan genetik adalah satu jenayah jika tidak menggunakannya. Sekarang, saya ada permintaan terakhir untuk anda dan ia adalah yang paling penting di antara semua. Jangan biarkan video ini menjadi sekadar video lain yang anda tonton di YouTube dan lupa selepas 10 minit. Pengetahuan tanpa pelaksanaan adalah hanya hiburan. Saya mahu anda berjanji dengan diri anda, bukan dengan saya. Saya mahu melihat di ruang komen pengisytiharan perang terhadap kerapuhan. Tulis, saya mula hari ini. Tulis dengan huruf besar, supaya otak anda merekodkan komitmen itu, supaya ribuan orang membacanya dan tahu bahawa mereka tidak bersendirian, bahawa ada tentera pahlawan perak yang sedang memulihkan kesihatan mereka. Dan jika anda kenal seseorang, kawan, abang atau pasangan yang sedang padam, yang sedang berputus asa, hantarkan video ini kepada mereka. Anda tidak tahu kuasa yang anda ada untuk mengubah satu nyawa dengan satu klik sahaja. Anda mungkin menjadi sebab orang itu tersenyum semula tahun depan. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk saya, yang merupakan sumber paling berharga yang anda miliki. Saya seorang doktor yang percaya pada keupayaan anda untuk sembuh. Jaga arteri anda, kuatkan tulang anda dan yang paling penting, jangan sesekali berhenti mencari kebenaran tentang kesihatan anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya di mana kita akan terus mendedahkan rahsia yang kadang-kadang dilupakan oleh perubatan konvensional untuk beritahu anda. Sehingga itu, kekal kuat, kekal cergas dan ingat, tubuh anda adalah keajaiban yang menanti untuk dikejutkan. Berkat dan kesihatan yang baik.